Drama Bukan Ipar Sempurna akan disiarkan di slot Akasia TV3 bermula 13 Mei 2025, setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam. Boleh stream di platform tonton. Drama dengan 28 episod ini ditulis skrip oleh Azhur Roslan dan diarahkan oleh Ijam Muhammad. Terbitan MIG Production Sendirian Berhad. Drama ini dibintangi oleh Iqmal Amri sebagai Firas, Cahaya Nilam sebagai Nadia Sofia, Hafiz Mikail sebagai Zahin, dan Nadia Nisa sebagai Atma. Bukan Ipar Sempurna, sebuah drama adaptasi daripada novel Bukan Cinta Sempurna karya Belesa, mengisahkan perkahwinan kontrak yang penuh liku antara Nadia Sofia dan Firash Al-Adam. Demi menjaga maruah keluarga, Nadia terpaksa mencari calon suami dalam waktu singkat dan Firas menjadi pilihan. Mereka bersetuju untuk berkahwin selama 10 bulan sahaja. Namun, alam perkahwinan mereka tidak semudah yang disangka. Nadia perlu berdepan dengan keluarga Firash yang serba sempurna dan kehadiran orang ketiga Waan Aisar, seorang lelaki yang mendakwa Firas mencintainya. Konflik bertambah apabila ibu Firas, Datin Farida, mahukan menantu pilihannya sendiri, Zahra, dan mendesak Firas menceraikan Nadia. Di sebalik segala cabaran, benarkah tiada cinta antara Nadia dan Firas? Atau perjanjian mereka akan berakhir dengan kebahagiaan yang tidak disangka?